Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz perlu sebut ni PowerPoint ini. Ustaz perlu ulang sekali lagi PowerPoint ini. Apa dia? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu taala anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ceritanya apa dia? Daripada Buraidah bin Al-Hasib memberitahu bahawa satu ketika Rasulullah SAW mendengar seseorang yang sedang berdoa kepada Allah. Mungkin peristiwa ini berlaku dalam Masjid Nabawi. Nabi ada kebetulan sekali di sebelah Nabi itu ada seorang lelaki yang sedang giat berdoa. Berdoa kepada Allah. Apa isi kandungan doanya? Isi kandungan doanya ialah Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau dan aku mengakulah bi anni asyhadu annaka antallah, sesungguhnya aku menjadi saksi Engkau itu adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau wahai Allah yang bersifat al-ahadus samad. Al-ahadus samad, Allah yang bersifat esa, as-samad yang sangat-sangat diberi tumpuan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak beranak, yang tak diperanakkan dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Di sini hadirin sekalian, adanya Asmaul Husna yang didoa oleh si lelaki yang didengar oleh Nabi SAW akan doanya. Apa dia? Al-ahadus samad, Allah yang esa, Allah as-samad yang di tempat tumpuan. Ini merupakan Asmaul Husna. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa dia? Nak beritahu bagaimana si lelaki ini bila berdoa kepada Allah, dia tidak berdoa dengan tangan kosong. Dia tidak berdoa dengan tangan kosong. Sebaliknya dia berdoa sepuas-puasnya, dia melantunkan Asmaul Husna. Dengan kata lain, seolah-olah dia membaca dulu surah Al-Ikhlas. Ni semua ni dalam surah Al-Ikhlas ni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun surah Al-Ikhlas ni surah yang ringkas, tetapi masya-Allah surah Al-Ikhlas ni sangat luar biasa. Sehingga disebut dia merupakan sebahagian sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah dia membaca Al-Quranul Karim keseluruhannya. Hebat. Apa yang hebat pada surah Al-Ikhlas? Sebab di dalamnya adanya Asmaul Husna. Sebab di dalamnya adanya sifat-sifat Allah yang dilantun-lantunkan. Jadi, akhir sekali bila Nabi dengar sahabat ini membaca Asmaul Husna, apa Nabi kata? Walladhi nafsi biyadihi laqad sa'alallah bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'tiya. Yang bermaksud, demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah, sesungguhnya si lelaki ini telah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Pastinya doa ini akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Nabi kata insya-Allah doa ini akan dimustajabkan oleh Allah. Sebab apa? Dia berdoa bukan dengan tangan kosong, tetapi dia berdoa dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Masya Allah. Jadi, kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya para hadirin sekalian, apa yang berlaku ialah Ustaz nasihatkan. Ini cerita balik, kembali balik ya kepada cerita yang kawan Ustaz di taman ini yang dah 8 tahun berkahwin tapi tak dapat zuriat. Maka Ustaz pun selain beritahu kepada mereka suami isteri, silalah berdoa dengan 3 doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana Ustaz kongsi dalam PowerPoint tadi. Tetapi Ustaz juga notiskan kepada mereka supaya ketika berdoa tolong jangan doa dalam bentuk
orang kata tangan kosong. Sebaliknya perbanyakkan Asmaul Husna. Sebut dulu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Sebut dulu Ya Hannan, Ya Mannam. Ulangi dulu berkali-kali Rabbi, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Dah fahami apa yang kita minta kepada Allah, dan barulah diikuri dengan doa-doa yang al-ma'thur yang 3 tadi. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Masya Allah, peristiwa ini berlaku awal-awal sambut raya baru-baru ni. Jadi apa yang berlaku 2-3 hari lepas, Ustaz terserempak di Masjid Bilal dengan suaminya, dan beliau menyebut, Ya Allah Ustaz, Ya Allah Ustaz, bagaimana saya dengan isteri saya sentiasa saja berdoa dengan doa yang Ustaz beri tersebut, dan kami setiap hari melazimkan diri dengan Asmaul Husna sebagai nak memberitahu bahawa minta dalam keadaan membawa buah tangan namanya Asmaul Husna. Doa Rabbi habli minas salihin, minta zuriat, minta zuriat, minta zuriat. Jadi apa yang berlaku? Pertama sekali, hati kami suami isteri ni dia lapang. Lapang yang teramat sangat. Dulu sedih, dulu dalam keadaan bad mood, dulu dalam keadaan rasa kosong. Maklum saya 8 tahun kahwin tapi tak dapat anak. Dan lately yang berlaku ni ialah isteri dia lagi-lagi lapang hati. Lagi-lagi lapang hati, lagi-lagi seronok, lagi-lagi gembira. Kenapa? Sebab period sudah tidak lagi datang. Ini yang disebut oleh si suami ni. Period tak lagi datang, dan dia pun tak nak lagi cek apakah period ataupun haid tak datang ni kerana isteri dia pregnant dan sebagainya. Dia tak nak lagi jumpa doktor cek lagi, tapi dia biarkan keadaan ini berlaku semikian rupa. Yang paling penting ialah dia dengan isteri dia terus nak berdoa kepada Allah dengan doa al-ma'sur, doa yang terdapat dalam Al-Quran, dan dia akan lantun-lantunkan Asmaul Husna yang berkaitan sebagai memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika mana Ustaz berjumpa dengan suami, nampak berbunga-bunga air muka si suami, walaupun belum pasti pregnant ataupun tak pregnant, tapi semata-mata kitara haid itu tak berlaku pada masa dia akan isterinya, maka itu pun sudah cukup mengembirakan dia. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa supaya apa? Supaya insya-Allah isteri beliau, isteri kawan tersebut insya-Allah pregnant dan mengandung. Masya-Allah, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, inilah di antara keindahan keindahan, keseronokan, kelazatan apabila kita bersandarkan kepada Allah. Bila kita bersandarkan kepada Asmaul Husna, apabila kita bersandarkan kepada nama-nama Allah, hidup kita akan sentiasa lapang dan Allah akan menganugerahkan kepada kita. Perkara-perkara yang kita rasa berat ini, di sisi Allah ringan saja. Ringan macam mana? Kalaulah Allah boleh menganugerahkan kepada orang lain zuriat, apakah payah sangat Allah nak menganugerahkan kepada kita zuriat? Kita pun hamba Allah, kawan kita pun hamba Allah. Bahkan boleh jadi kawan kita yang dapat zuriat, yang dapat anak, tak serius pun berdoa dengan Asmaul Husna, tak serius pun melantun-lantun Asmaul Husna, tak serius pun berdoa dengan doa-doa al-ma'thur yang terdapat dalam Al-Quranul Karim bandingan kita. Maka sentiasalah husnuzan kepada Allah, yakin dan pasti bahawa Allah Azza wa Jalla akan memakbulkan doa kita pada masa yang dikehendaki oleh Allah, dan tentunya bukan pada masa yang dikehendaki oleh kita. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ini di antara bukti hidup, bukti hidup bagaimana indah, seronok dan sedap belajar Asmaul Husna. Terasa tu tauhid kita padu dengan Allah Azza wa Jalla.